Nabi tak pernah mengaibkan makanan. Kita hari ni pantang makan tak sedap sikit komplain. Terutama kita orang Melayu, kita dah biasa mengkritik makanan. Ini kurang, ini lebih, ini power, ini sedap, ini tak sedap. Kedai ni bagus, kedai ni tak bagus. Kita dah dididik daripada kecil mengkritik makanan, tuan-tuan. Padahal Allah bagi kita makan sedap ni berpuluh tahun makan sedap. Orang Malaysia ni hari-hari makan sedap. Pagi makan sedap, tengah hari makan sedap, makan malam pun sedap. Jangan komplain apa yang Allah bagi. Kita dah mewah sangat ni pun. Tapi itu pun masih lagi ada benda yang tak puas hati, tuan-tuan. Rasulullah SAW kata, aku dilayan oleh Allah satu hari kenyang, satu hari lapar. Itu pun Nabi syukur pada Allah Ta'ala. Kita hari ni 27 hari makan sedap. Sebulan tu 3 kali je Allah bagi. Pergi kedai, minta maaf, Ustaz, nasi mentah sikit ya. Jadi kita tak apalah, insya-Allah. Nabi lagi teruk daripada kita. Setakat nasi mentah tu no problem lah, tak apa, tak ada hal. Ada lah orang masak, mana ada okey hari-hari. Nama pun dunia nak sedap di syurga lah. Dunia ni mana ada hebatnya hari-hari. Kalau dah semua hebat, syurga lah kita ni. Dunia ni mana ada tempat untuk Allah tunaikan segala hajat. Nama sebenarnya tempat ujian. Sebenarnya kalau Allah bagi kita senang di tempat ujian ni, maknanya itu rahmat daripada Allah. Kalau dapat sikit-sikit tu tak payah komplain lah, tuan-tuan. Nabi SAW tak pernah komplain sebab dia takut, tak berani nak komplain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang Allah bagi semua yang terbaik untuk hamba dia.